apakah tujuan belajar i'rab? I'rab tu untuk apa? I'rab adalah ilmu yang kita belajar cara untuk tahu perubahan akhir perkataan. Contohnya, bila kita baca bismillahi, kita baca Allahi. Bila kita baca sami Allahu liman hamidah, kita baca Allahu. Bila kita baca astaghfirullah, Allah. Kenapa ada masa Allah, Allahi, Allahu? Boleh ke kita baca sesuka hati kita? Boleh ke? Tak boleh. Kenapa? Ada sebab ianya boleh berubah baris, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Itu akan dikenal pasti dalam inovasi kipas i'rab Hayyan Najid bagi memudahkan kami untuk mengingat, menghafal dalam formula i'rab. Kipas i'rab Hayyan Najid. Al-marfu'at wa hiya sab'atun al-mubtada' wal khabar fa'in sajama sajal khabar ismun kana wa akhawatuha wa khabar inna wa akhawatuha. Kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh imbas kod QR di kipas inovasi i'rab kami. Kenapa kami menghasilkan inovasi kipas i'rab Hayyan Najid ini? Apakah pernyataan masalahnya? Ini kerana kami sebagai murid tingkatan 5 masih mengalami kesukaran dalam menghafal i'rab dalam jangka masa yang pendek dan perlu mengingatinya dalam jangka masa yang panjang. Kami lambat mengingati mauqif, hukum dan alamat i'rab. Ini berpunca daripada teknik pembelajaran yang hanya memfokuskan pada hafalan sahaja, tanpa lagu yang boleh menguatkan daya ingatan kami. Objektif inovasi kami ialah mengingat konsep i'rab dengan mudah dan cepat. Seterusnya, menghafal dalam jangka masa yang pendek dan mengingat dalam jangka masa yang panjang melalui kaedah nyanyian dan visual. Selain itu, menyediakan alat bantuan belajar, gabungan fizikal dan teknologi digital yang mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Dan akhir sekali, meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran i'rab dalam ilmu nahwu. Ciri-ciri inovasi kami: gabungan alat fizikal dan teknologi digital dalam bentuk kipas kecil, mudah alih yang memaparkan jadual i'rab. Seterusnya, kipas kami dilengkapi dengan kod QR untuk akses kepada audio nyanyian i'rab. Dan selain itu, menggunakan warna dan grafik untuk membezakan kategori i'rab. Kemudian, mempunyai latihan kuis interaktif yang menyokong pengukuhan pembelajaran dan akhir sekali boleh digunakan secara individu atau berkumpulan di dalam dan di luar bilik darjah. Cara operasi inovasi kipas i'rab Hayyan Najid kami. Kami mengimbas kod QR dalam kipas menggunakan telefon pintar untuk mendengar nyanyian i'rab. Seterusnya, kami mengikuti nyanyian sambil merujuk kepada visual pada kipas. Akhir sekali, aktiviti pengukuhan dijalankan melalui kuis interaktif atau permainan bahasa. Kawan-kawan, mari kita nyanyi lagu kipas i'rab Hayyan Najid. Jom semua. Jom! مرفوع رفعه ضم ظاهر في آخره مرفوع رفعه ضم قدر في آخره مرفوع رفعه الضم الواو الألف مرفوع رفعه الضم الواو الألف. Ini adalah gambar rajah inovasi kipas i'rab Hayyan Najid yang kami hasilkan, bermula daripada draft yang mengandungi mauqif, hukum dan alamat i'rab, dan kemudiannya kami masukkan kod QR yang mengandungi audio lagu i'rab dan akhirnya menjadi kipas kecil. Inovasi kami diperkukuhkan lagi dengan latihan interaktif i'rab iaitu kuis i'rab Hayyan Najid. Antara impak inovasi kipas i'rab Hayyan Najid
kami adalah kami dapat menguasai i'rab secara lebih berkesan, mudah dan cepat serta kami dapat melibatkan diri di dalam kelas secara aktif. Kami juga boleh belajar secara sendiri dan mengulang kaji di luar waktu PDP. Dan yang terakhir sekali, kami dapat menyemai minat dan motivasi untuk belajar i'rab dalam ilmu nahwu. Cadangan penambahbaikan daripada inovasi kami. Yang pertama, membangunkan aplikasi digital rasmi bagi kipas i'rab dengan nyanyian dan latihan interaktif. Yang kedua, membuat 7 kod QR yang berlainan bagi setiap lagu yang dinyanyikan. Yang ketiga, menambah audio penerangan penggunaan kipas i'rab. Dan yang keempat, menggabungkan elemen gamifikasi untuk menambah keseronokan. Kesimpulan daripada inovasi kami. Kipas i'rab Hayyan Munshid. Inovasi bersaiz kecil yang dapat memberi impak besar dalam pembelajaran ilmu nahwu. Gabungan alat fizikal dan teknologi digital berjaya mengubah kaedah hafalan konvensional menjadi pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan, mudah dan cepat. Produk ini juga menyokong perkembangan pedagogi kreatif dalam pendidikan bahasa Arab. Akhir sekali, inovasi ini sangat sesuai diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan kurikulum KBD Azhari.